Kali ni kita nak share makanan Korea dan air boba paling sedap dekat Jasin Melaka. Inilah dia Jom Santai X Hamid Sazli yang berada di Jasin Melaka. Assalamualaikum dik. Waalaikumsalam, Mak. Dekat sini jual apa dik? Kita kat sini ada jual ramen dengan ayam Korea cheese sekali dengan meatball cheese. Yang paling best seller yang mana? Yang best seller ramen ayam Korea cheese dengan ayam Korea cheese. Macam ni harga dia berapa ya? Oh, kalau macam ni kita jual RM12 je, bang. Okey, kalau yang ada ramen ni pula macam mana? Kalau yang ada ramen sekali ayam Korean, kita boleh add on cheese RM15. Kalau yang macam ni pula? Kalau yang macam ni ada 4, kita jual RM10 je. Okeylah, saya nak ambil semua ni boleh? Boleh. Bang, saya tengok kat sini banyak jenis air balang bang. Berapa balang ada kat sini bang? Semua balang kat sini ada 16, 11 susu, 5 mojito. Abang bagi saya best seller untuk susu dan best seller untuk mojito juga bang. Best seller untuk susu kita ada vanilla Oreo dan keladi. Okey, Kalau untuk air mojito kita ada Ribena Lighty. Bang, ni vanilla Oreo boba bang. Betul bang. Rasa dia macam mana bang? Rasa dia macam cookies and cream bang. Okey bang, ni kita letak sekali dengan aiskrim. Yang ni air keladi boba aiskrim, rasa pure keladi. Yang ni pun kita akan tambah aiskrim. Yang ni pula Ribena Lighty mojito. Bang dah siap bang. Ya, bang. Jom nama ke Mirami Korean Food dan Mirami Air Balang di Jom Santai X Hamid Sazli sekarang.